pengasuh dan pembantu rumah. Makin lama makin mahal, mencekik dan tak masuk akal. Dulu nak bawa masuk, kosnya tidak membebankan. Hari ini diiklankan kos ceiling RM15,000. Realitinya kita semua tahu ini adalah penipuan. Kos minimum nak bawa masuk RM20,000 one off. Ni belum ambil kira lagi kos bayaran gaji bulanan. Lagi sekali, nak harapkan ibu muda, doktor muda, peguam muda, engineer muda nak bayar. Jangan haraplah, mungkin perlu bergolak, bergadai untuk bawa masuk pembantu rumah ataupun suri rumah, pembantu rumah ataupun pengasuh untuk membantu situasi di rumah. Dan yang lebih mencemaskan, lepas ada segelintir ibu muda sanggup, tak apa, saya nak kekalkan kerjaya saya nak jaga anak-anak saya, bayar kos one off RM20,000, bayar gaji bulanan RM1,700, bawa mereka masuk, tak sampai 3 bulan, pembantu ni larikan diri. Dan ini bukan situasi kecil. Kamu boleh pergi, minta maaf, bukan kamu, tuan pengurusi, boleh tengok di Facebook, sampai ada grup yang dah cecah ribuan ke puluhan ribu ibu bapa, dia buat grup kerana pembantu rumah mereka melarikan diri selepas 1-2 bulan. RM20,000 terbakar macam tu saja. Dan bila pembantu rumah ni larikan diri, dia dapat kerja dekat sekolah berdekatan, tak sampai 2 kilometer dari rumahnya. Siap boleh buat TikTok lagi, ada TikTok keluarkan video, oh ni majikan yang baru, amboi majikan baru, syok lah kan, tak perlu bayar RM20,000 ni. Akhirnya ibu muda ni yang bergolok bergadai, mungkin pregnant, nak dapat anak, berada dalam situasi yang sangat sukar. Bila lapor ke polis, polis kata, oh ini bukan bidang mereka. Pergi ke Jabatan Immigration, kata, oh komplain kepada syarikat yang membenarkan kamu membawa masuk pembantu rumah ini. This is not fair. Saya kongsikan ni berdasarkan kepada situasi yang dikongsikan kepada saya secara terus. Dan saya sangat risau, kerana kalau situasi ini berterusan dengan taska yang tidak mencukupi, tidak berdaftar, pada masa yang sama pembantu rumah dan pengasuh yang cepat melarikan diri selepas modal yang besar dikeluarkan oleh ibu muda dan keluarga muda ini, kita sampai ke situasi yang sangat kritikal, di mana kita mencipta situasi di mana ibu muda golongan profesional wanita terpaksa berhenti bekerja, melupakan kerjaya mereka kerana masalah-masalah yang tidak dapat kita uruskan dengan baik. Saya ada 3 cadangan. Pertama sekali, saya memuji usaha kerajaan dalam RMK terbaru ini, di mana mereka ingin memberi pendidikan prasekolah percuma. This is a game changer. Dan kalau berjaya dilaksanakan pada belanjawan tahun ini, I think that will bring great news kepada ibu muda dan keluarga muda di Malaysia. Cuma perinciannya tiada, saya menanti perincian tersebut. Yang kedua, tolong naikkan nilai ambang pengecualian cukai bagi perbelanjaan taska. Ini sangat penting kerana pada hari ini pelepasan cukai yang diberikan itu sangat sedikit. Walhal kos taska makin lama makin meningkat, mencekik golongan ibu-ibu muda ini. Tak cukup pengecualian cukai setiada yang sangat kecil, naikkan. Dan cadangan ketiga, pengecualian cukai baru bagi keluarga muda yang melatih dan menggajikan pengasuh, supaya pengasuh ini dapat mendidik anak-anak mereka, supaya mereka dapat keluar, bekerja, terus advance their career, supaya mereka tidak perlu memilih, adakah saya ingin jadi ibu yang baik atau adakah saya ingin jadi seorang profesional yang berkejaya. Kita jangan paksa ibu muda memilih satu. Realitinya kalau lelaki itu boleh jadi ayah yang baik dan boleh jadi seorang yang berjaya dalam kerjanya, wanita berhak dapat masa depan yang sama. Terima kasih.